Malam ni saya buat sharing selama 90 minit berkenaan bagaimanakah nak muncul di media sosial dan bagaimanakah nak membina pengaruh di media sosial. Saya belum lagi berjaya, baru dapat 50,000 followers. Orang lain dah juta-juta followers. Dan apa yang saya buat sehingga dapat 50,000 followers ni, saya nak kongsikan kepada orang yang join program saya malam ni secara percuma. Dan sebab apa? Sebab saya memang nak kongsi benda ni kepada orang lain. Tak kisahlah anda nak cakap isu semasa ke, anda nak jual produk ke, tak kisahlah. Tetapi saya dapat rasakan sesuatu yang seronok, yang best, satu yang keluar daripada kebiasaan saya apabila saya betul-betul aktif di TikTok ni. Dulu saya rasa macam betul ke ni kan, nak buat TikTok ni, tak rasa pelik ke, apa orang akan kata nanti. Yalah, macam-macam lah kita punya fikiran tentang nak aktif di TikTok ni. Tetapi bila saya sendiri buat je, so saya dapat rasa something lah kan, perubahan lah. Dan benda ni anda sendiri kena lalu lah benda ni. Susah nak cerita kan? Dia kena lalu dan rasa sendiri. Mungkin akan ada kesusahan, kepayahan, rasa ragu-ragu dan sebagainya. Tetapi bila kita berjaya overcome sehingga berbulan-bulan, dan anda akan rasalah bagaimana. Satu benda yang paling besar yang saya rasa adalah dari sudut objektif dan perjuangan dan matlamat. Saya suka tengok video Simon Squibb cerita tentang do you have a dream? What is your dream? Jadi saya sendiri pun bila selalu tengok tu, saya bayangkan, kalaulah dia jumpa aku dan dia tanya soalan tu, aku akan jawab, my dream is to have huge followers on TikTok, on media social, and I want to encourage people to be like me, to voice out what their dream, voice out what untuk menyuarakan apakah cita-cita mereka kepada negara ni, untuk bangsa Melayu, untuk negara Malaysia kan. Banyaklah kita punya seruan dan agenda kita kan kepada rakyat negara ni. So setiap orang ada mesej dia nak sampaikan kepada masyarakat. Tak kisahlah nak untuk cari duit ke, nak buat affiliate ke, ataupun lebih kepada nak berdakwah ke, terpulang pada masing-masing. Apa yang saya impikan ialah kita muncul di media sosial dan menyuarakan benda-benda yang baik, seruan-seruan yang baik kepada rakyat Malaysia. Jadi saya nak kongsikan pada malam ini bagaimanakah saya buat agar anda tidak mengulangi kesilapan yang saya buat, dan anda boleh dapat shortcut lah kan, cara yang saya buat, dan anda boleh terus amalkan. Jadi bagi mereka yang berminat, yang nak tahu lebih lanjut, boleh tekan link di bio untuk pendaftaran, dan saya akan kongsikan link Zoom di WhatsApp anda. Jumpa anda malam ni.